Malam di Yang Shuo, antara Yilan Yuan, Dong King Night Banquet dan New West Street. Selepas menjelajah keindahan Beauty Terraced Fields, dengan lanskap memukau Guilin, kami singgah di sebuah restoran halal tempatan, Yilan Yuan. Tersergam sederhana tetapi penuh makna, restoran ini menyajikan hidangan klasik seperti mi tarik, nasi goreng, dan lauk tradisional yang menepati selera Muslim. Di sinilah kami menikmati makan malam sambil menyerap suasana setempat, dikelilingi komuniti yang mesra dan skuter elektrik yang memenuhi jalan, satu refleksi kehidupan bandar Guilin yang moden tetapi bersahaja. Usai makan, kami menuju ke acara utama malam itu, Dong King Night Banquet. Terletak di kawasan budaya Dong, persembahan ini membawa kami menyelami warisan etnik minoriti Dong yang kaya dengan lagu rakyat, tarian tradisional lasheng, serta ritual pembakaran kayu suci. Setiap babak menggambarkan semangat kekeluargaan, ketabahan hidup, dan seni yang diwarisi turun-temurun. Teater ini diarahkan oleh pengarah seni tempatan yang berpengalaman dalam pentas budaya minoriti Yu Kiusheng, yang terkenal dengan sentuhan puitis dan autentik terhadap budaya masyarakat pribumi. Skrip asal teater ini dibina berdasarkan kisah rakyat dan warisan lisan kaum Dong, termasuk unsur mitologi dan ritual yang diwarisi sejak berzaman. Rekaan pentas yang imersif, gabungan cahaya, asap dan bunyi alat muzik tradisional seperti lasheng, sejenis seruling buruh, membina suasana magikal yang membawa penonton masuk ke dunia Dong yang penuh keajaiban. Setiap babak menyampaikan emosi, cinta, keberanian, dan semangat komuniti yang diterjemahkan melalui gerak tari dan nyanyian harmoni dalam bahasa Dong. Antara momen paling mengesankan adalah upacara membakar persembahan, satu ritual simbolik yang memohon perlindungan dan keberkatan alam. Disertai dengan koreografi api dan asap, ia menjadi kemuncak persembahan yang menggugah hati, membuatkan seluruh dewan terpaku dalam keheningan yang penuh rasa kagum. Lebih daripada sekadar hiburan, Dong King Night Banquet adalah cerminan roh masyarakat Dong, kesederhanaan, keharmonian dengan alam, dan nilai kekitaan yang mendalam. Ia memberi kami ruang untuk berfikir, menghargai dan merasai bahawa setiap budaya ada naratif dan keindahan yang tersendiri, walau sekecil manapun komuniti itu di mata dunia. Dengan penuh rasa hormat dan keterujaan, kami tinggalkan dewan dengan kenangan yang terpahat bukan hanya dalam kamera, tetapi dalam jiwa. Selesai menyaksikan persembahan memukau Dong King Night Banquet, kami melangkah keluar ke sebuah taman bersebelahan. Taman cahaya yang mempesona, dipenuhi instalasi lampu berwarna-warni berbentuk ikan paus, harimau, rama-rama, obor-obor dan makhluk fantasi yang menghidupkan malam dengan aura dongeng yang menenangkan. Langit malam yang gelap tidak pernah terasa sunyi, kerana setiap cahaya di taman itu seakan berbicara. Di celah pancaran lampu dan bayang, kami sempat merakam momen, mematri memori indah dalam lensa dan di hati. Namun malam kami di Guilin belum berpenghujung. Kami teruskan langkah ke destinasi paling ikonik di Guilin, New West Street, Yang Shuo. Jalan purba berusia lebih 1,400 tahun ini kini hidup kembali sebagai nadi malam yang mempesona. Di sinilah nadi malam kota berdenyut paling deras. Deretan kedai berwarna-warni, pelbagai jenis jualan dari pakaian, cenderamata, sehinggalah ke makanan jalanan tempatan, menjadikan kawasan ini hidup dan penuh cerita. Kami singgah seketika di sebuah gerai kecil, menikmati segelas air tebu segar yang diperah terus dari mesin, rasa manis semula jadi yang menyegarkan selepas seharian menjelajah. Ada juga rakan kami yang bersantai menikmati secawan kopi tempatan, menghirup aroma malam sambil menyaksikan aliran manusia yang tak pernah putus. Kami tidak melepaskan peluang memilih buah tangan, cenderahati penuh warna dan seni, sebagai titipan untuk dibawa pulang. Kerana di sini, setiap langkah, setiap cahaya, dan setiap senyuman adalah bahagian daripada kisah indah kami di bumi Guilin. Selepas seharian menjelajah budaya Dong dan menikmati meriah suasana malam di New West Street, langkah kami berakhir di hotel penginapan New West Street Regent Hotel of Yang Shuo. Inilah tempat kami berteduh selama 2 malam, sebuah hotel moden yang terletak strategik di tengah-tengah denyut kota lama Yang Shuo.
Hotel ini bukan sekadar tempat tidur, ia adalah pengalaman tersendiri. Dengan lobi bergaya klasik kontemporari, tetamu disambut dengan ukiran batu halus dan suasana tenang yang mewah. Satu keistimewaan yang amat dihargai oleh para pelancong Muslim, hotel ini turut menyediakan sarapan pagi halal, lengkap dengan pilihan mi sop, nasi goreng, telur rebus, buah-buahan segar dan minuman panas yang menyenangkan. Ia memberi ketenangan dalam setiap permulaan hari. Bilik-biliknya pula luas dan selesa, dilengkapi kemudahan moden yang memenuhi keperluan pengembara. Reka bentuk yang ringkas namun elegan, memberikan ruang untuk berehat dengan tenang selepas hari yang panjang. Dan di aras atas hotel ini tersembunyi sebuah permata, kolam renang terbuka dengan pemandangan 360 darjah. Dari sini, kami dapat menyaksikan keindahan bukit-bukit karst yang syu'ur yang menakjubkan, seakan-akan lukisan tradisional Cina yang hidup. Suasana di sini begitu mendamaikan, bayu petang bertiup lembut sambil kami menikmati panorama memukau sekitar New West Street yang berwarna-warni, berlatar belakangkan gunung ganang yang menjulang indah. New West Street Regent Hotel bukan sekadar tempat bermalam, ia menjadi sebahagian daripada cerita kami di Guilin, menambah sentuhan keselesaan dan keindahan dalam setiap detik pengembaraan.